pada pandangan saya lah, menari ini mungkin satu tarikan bila disebelahkan dengan kaedah pengajian Quran. Menari yang macam mana? Itu yang pertama. Sebab orang akan faham menari ini goyang apa semua, tapi menari yang macam mana? Itu yang melibatkan hukum. Itu yang melibatkan permulaannya untuk orang nak faham. Rupanya bukan menari macam atas pentas, rupanya bukan menari macam yang kita faham. Rupanya menari ini pergerakan yang banyak tetapi tidak melanggar syariat umpamanya. Ataupun kita nampak macam mana saya nak cerita, dia tak nampak pelik dan dia tak nampak menyalahi mana-mana juzuk. Faham tak? Contoh sebut dasar kan, macam ni. Itu semua kaedah untuk memudahkan orang mempelajari Quran. Mungkin pandangan saya, menari sebagai tarikan ataupun menari nak menggambarkan banyak pergerakan. Cuma menari yang macam mana, kena tengok kaedah haraki. Rupanya bukan menari seperti yang kami faham atas stage. Rupanya menari atas nama kaedah yang banyak pergerakan untuk memahamkan orang tentang Al-Quran. Itulah pandangan saya. Ini secara peribadi lah kan. Mula kali saya tengok, yang pertama pastilah menari. Yang kedua, pendapat ataupun pandangan peribadi saya tu dia tak habis sekadar di saya, dan saya cuba tanya kawan-kawan yang lain. Jadi sepakat kata kaedah haraki ni sesuai bagi golongan yang zero, yang tak boleh baca Quran tapi aku nak cepat baca Quran. Mungkin aku dah sedang faktor usia dan seumpamanya, ataupun kesibukan masa, maka kaedah haraki tepat. Dia untuk zero. Tapi kalau yang pernah mempelajari Iqra ataupun kaedah-kaedah lain, sedikit sebanyak dia akan merasa bosan sikit lah. Tambah yang dah boleh baca Quran, ya apa benda ni? Sedangkan tu kaedah. Macam kita mengajar sekolah tadika dengan sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Kalau sekolah rendah ataupun tadika, dia rasa seronok bila cikgu jadi binatang kan, cikgu jadi kura-kura, dia tergelak, dia happy sebab itu kemampuan dia untuk faham benda tu. Kita sekolah menengah, apa punya cikgu? Macam itulah faham saya. Dia sesuai untuk golongan yang zero untuk belajar Quran.